Seterusnya, laporan khas Aidilfitri. Ombak tidak menentu selain berdepan cuaca panas. Antara cabaran berpuasa, anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM demi mempertahankan negara. Pasukan TLDM terpaksa melupakan keseronokan berbuka puasa dan meraihkan Aidilfitri bersama keluarga dan sahabat handai. Kita ikuti laporannya bersama kru kapal Diraja KD Selangor. Bagi Pegawai Navigasi Lieutenant Muhammad Izhar Abdul Hamid, 5 tahun berkhidmat dengan TLDM, hanya beberapa kali berkesempatan berbuka puasa bersama keluarga. Baginya, bertugas di atas kapal adalah satu peluang berharga kerana tidak dikecapi oleh semua anggota TLDM meskipun terpaksa berjauhan dengan keluarga. Walaupun bertugas di bulan Ramadan sangat mencabar, tetapi demi amanah dan tanggungjawab beliau dan rakan-rakan lain tetap melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Daripada segi cabaran, terutamanya ketika bulan Ramadan, kami juga dikendaki untuk melaksanakan tugas, iaitu dengan keluar belayar, terutama melaksanakan operasi-operasi di dalam negara. Tugas-tugas ini walaupun agak penat ketika kami berpuasa, tetapi demi amanah yang telah dipertanggungjawabkan, kami laksanakannya dengan sebaik mungkin untuk menjaga kedaulatan perairan negara dan juga sebagai seorang Islam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki. Bagi pegawai peperangan atas air, Lieutenant Nur Iswanif Abdul Rahman, belayar di tengah samudera dalam bulan Ramadan merupakan pengalaman yang sangat berharga. Walaupun berdepan dengan kesukaran berpuasa ribuan batu nautika di tengah lautan yang meliputi perairan seluas 603,210 km persegi, iaitu hampir 2 kali ganda keluasan daratan Malaysia. Goes off 50 round. 50 round. Engage. Shoot. Semua rutin melibatkan kerja senggaraan perlu dilakukan demi memastikan keadaan kapal sentiasa dalam keadaan terbaik. Pemantauan segala aktiviti dan pergerakan kapal juga perlu dilakukan bagi memastikan tiada sebarang pencerobohan di perairan negara. Cabaran paling getir dialami oleh semua warga kapal termasuk saya adalah ketika beroperasi di tengah laut pada bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan pun tidak kira di waktu pagi ataupun petang, rutin senggaraan harus diteruskan untuk memastikan kapal sentiasa dalam keadaan terbaik. Kebiasaannya rutin senggaraan akan dibuat pada waktu pagi dan tengah petang saja, di mana waktu tengah hari kita semua tahu waktu panas menyukarkan anggota untuk berbuat rutin senggaraan di sini. Bagi Syaf Ketua Rumah Masak Bintara Muda Bendari Azizi Megat Ismail, tempoh 20 tahun berkhidmat dengan TLDM membuatkannya telah lali dengan cabaran berlayar di bulan Ramadan. Dalam apa jua keadaan termasuk laut bergelora, beliau dan kru rumah masak akan memastikan makanan berbuka dan bersahur untuk 80 anak kapal disiapkan mengikut waktu. Cabaran di bulan puasa ni memanglah mencabarlah dengan keadaan orang kata kita berpuasa, dengan gelombang, dengan orang kata faktor yang tak stabil lah. Kapal kalau kena gelombang memang tak stabil. Memang orang kata susah lah untuk memasak tu. Kalau orang kata kena kuat mental lah untuk menjayakan, untuk menyediakan orang kata masakan untuk berbuka puasa. Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi KD Selangor dan kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu berbuka pastinya merupakan saat yang paling dinantikan. Semua anak kapal KD Selangor ini akan berbuka bersama-sama dan solat maghrib, isyak serta menunaikan solat tarawih. Kami dari KD Selangor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sedia berkorban. Pihak kepimpinan Tentera Laut Diraja Malaysia yang lain mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf zahir batin
bagi pihak saya dan keluarga saya, kepada semua sekali rakyat Malaysia dan juga semua warga ataupun the Navy people, juga bagi mereka yang telah pun bersara dan juga mereka yang orang anggota-anggota awam yang berkhidmat di dalam unit-unit TLDM